Jom Jamal Cikit. Korang, hari ni ada Jamal nak share satu dessert spot yang legend, iaitu Suhana Crepe. Diorang dah 12 tahun niaga, so rasa dia memang dah terbukti sedap. Dekat sini ada 18 flavor crepe, pilihan memang banyak. Yang best, setiap crepe ada isi sebenar tau, bukan sekadar krim saja. Tapi ada buah-buahan sebenar, ada isi yang boleh dikunyah. Memang puas makan. Untuk ada Jamal try pistachio, mango, oreo dan tiramisu. Rasa dia semua memang balance, tak terlalu manis. And setiap suapan tu memang ada tekstur. Kak Jamal makan flavor Kinder Bueno, crunchy matcha, strawberry and blackpink. Inti penuh dan rasa dia premium. And then Kak Jamal try mild crepe. Yang ni pun guna durian di 24. Harga dia RM20 je. Dan Kak Jamal try Musang King Durian Cake. Yang ni memang sedap gila lah sebab guna durian Musang King kan. And harga dia RM28 je. Layer dia nipis, lembut. Durian dia rasa kuat tapi tak muak. Kalau korang jenis suka yang bercheese, dekat sini pun ada cheesy crepe. So adik Jamal pun try cheesy crepe strawberry. Gabungan manis-manis tu memang ngam. Sekali makan terus nak lagi. Tapi dia tak buatlah semua. Kalau korang nak tahu, cheesy crepe dekat sini ada 9 flavor. Harga dia cuma RM6 je. Murah apa bala dan sesuai makan bila-bila masa. Kalau korang nak grab crepe ni, korang boleh walk in atau cari vendor Suhana Crepe sekitar Keluang. Untuk yang nak datang sendiri, lokasi Suhana Crepe dekat nombor 30 Jalan Merbuk, Felda Ulur Pengeli, Keluang, Johor. So jangan lupa try sebab adik dah Kak Jamal approve.